Kaki tu patah lagi. Ini patah dah. Ha? Dah lama. Biasa tengok dekat dia. Hai. Dekat dia. Yang umur ni, dah jadi suka ampu yang sebelah sini, dia pun jadi bengkok. Tak buat ahan kan yang sakit ni kan. Lagi naik lagi. Nampak? Banyak tak Banyak. Sayang pada itu. Sebagai iktibar, sebagai pengajaran, mudah-mudahan sahabat-sahabat ambil ikhtiar, ambil pelajaran, ambil tawadan. Masa awal-awal kita tu pun tak ada buat tindakan awal kan? Atau biarkan je lah. Buka lutut ni. Ada naik bejol. Betul? Saya agak dah. Saya agak. Ada kan? Semua sendi abang ni ada lah. Tangan ni pun tak nampak, ini pun dah jam kan ni. Dah jam. Yang ni Kamu bang kita dokumentasikan ada orang kena program. Kalau rawatan macam ni, ada beberapa rawatan dia. Sebab ini dah kira, kita cakap dah 66 dah. Itu sahaja doktor pun nak operate kan. Selalunya saya buat, kita nak bagi jalan darah ni pun. Dalam darah ni dah terlalu banyak kat sendi ni. Itu juga dah ada lah. Ini sini ada. Ada lah. Tak ada kan. Dia akan tak kat sendi. Dia akan kat sendi. Punca dia di beberapa tempat yang sumbat dia. Oh, ini beberapa tempat yang sudah sumbat saja. Nah, ini jadi dia ni. Bismillah. Biasa jumpa saya di Facebook dia. Oh! Bila nak potong ni? Dia bagi surat. Nak pergi hospital mana lah. Saya juga ambil lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Oh. Tak mal boleh, tak mal tak boleh. Dia nak bagi saraf yang sumbat tu jalan. Jalan kepas kan. Jalan kepas. Allah. Ya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah al-azim, subhanallah. Nikmat Allah. Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah al-azim, subhanallah. Dalam. Jadi kalau nak keluar nanah dulu. Ya Allah, la hawla wala quwwata illa billah al-azim, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah al-azim. Allahu Akbar, subhanallah. Video. Yang tangkap tu mana ni? Dia semua tangkap dari awal tahun ni lah. Kata tuan datang. Lambat jumpa saya. Yalah. Kalau bukan jumpa saya pun jumpa orang lain ni kan. Belum masih ya? Belum kan? Pernah tengok tak ni? Tak pernah. Saya ada tengok ada pasien yang lalu tu besar. Ada pakcik tu. Tapi macam tu je. Ini dah start naik ni. Saya ingat ini tak paling orang tengok. Pengajaran banyak ya? Kalau dah kena begini memang tak boleh. Mandi pun tak boleh mandi air sejuk. Tak boleh Nanti saya beritahu betul-betul dia. Saya rasa ini sebenarnya langgar banyak lantang. Dah kena gaul macam ni, langgar pula lantang, tak ada orang yang pesan apa-apa lantang. Jadi benda tu yang kita makan tu jadi macam
baja dia lah. Lagi banyak, dia banyak lagi banyak. InsyaAllah. Kawan-kawan, ini waktu pertama ni. Saya mudah-mudahan saya tolongkan insyaAllah. Naik kaki. Naik dulu. Tak suruh tak dulu. Stop dulu. Saya nak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ألف القاف ولم يضاف والقاف كافها يا عين صاد من عين سين قاف ونزلها للقيوم فقد قال من هذا الهدى وسر ويوم الرسول إن المولى والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسولا يخاف ربها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسولا يخاف ربها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسولا يخاف ربها وألفوا لا يموت شيء إلا بإذن الله وألفوا لا يموت شيء إلا بإذن الله يا خالق الشيخ قطب العالمين والجن حادث الدين يا بشر مهدير الألقاد لني يا خالق الشيخ قطب العالمين والجن حادث الدين يا بشر مهدير الألقاد لني يا خالق الشيخ قطب العالمين والجن حادث الدين يا بشر مهدير الألقاد لني يا خالق الشيخ قطب العالمين والجن حادث الدين يا بشر مهدير الألقاد لني يا خالق الشيخ قطب العالمين والجن حادث الدين يا بشر مهدير الألقاد لني ملك الملك هديرا أبدا أدركني مالك الملك هديرا أبدا أدركني ملك الملك هديرا أبدا أدركني. Ini potong ya? Potong ulang kapan datang? Nenas makan banyak kan? Tambah banyak makan. Bila dah macam ni, dia makan nenas lagi banyak dengan harapan benda tu boleh baik. Betul tak? Soalnya kamu dah salah. Nenas tu lah punca dia ni. Ini acid uric. Ini dah masuk dalam saraf. Dia masuk dalam saraf dah. Tahu? Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah aliyal subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Sebab dia sumbat ya. Ya Allah. Kalau dia boleh jalan pun, contoh sini sumbat, saya bagi tekanan kat sini, dia jalan sini, nanti dia sumbat kat sini lagi. Nanti sini sumbat sini lagi. Sini sumbat sini lagi, sini sumbat sini lagi, sini sumbat sini lagi. Anak-anak nanti dia patah balik, dia pergi ke Lampung kita khusus, jadi untuk kita buang, berak. Proses. Okay. Lawan ni bang, lawan ni bang. Lawan sikit. Kaki. Kaki lagi. Apa dia? Kamu yang takut. Ha? Yang takut. Yang kasuri. Kamu yang kasuri. Bin Zahar. Kamu sosial. Yang kasuri sosial. Sosial. Kita mudah ya. Yang kasuri. Jadi salah kita dia. Yang kasuri.
Ya. Cakap sikit orang. Semua dia lah. Semua kristal kan. Semua kristal. Sebab tu doktor pilih untuk bedah. Sebab mungkin dia boleh sedut. Dia fikir dia boleh sedut lah vacuum. Kalau kita nak buat secara tradisional pun, daripada dalam. Daripada dalam tu, daripada dalam. Dalaman ni. Belakang ada? Ha? Allahu Akbar. Ringan kan? Banyak ringan. Bukan tengok lah dia. Ya. Kita berhenti kat sini dulu. Sebab rawatan ini dalaman pun perlu juga. Abang jangan makan lenas, mangga, durian, pisang, telur asin, kerupuk, tongkol. Kalian tengok dia punya kan? Tak boleh makan dah. Ya? Nanti mandinya malam. Pukul 12 malam hingga pukul 3 pagi. 4 pagi sampai 4 petang boleh mandi, tapi tak ada kebaikan, tak ada keburukan. 5 petang sampai 12 malam tak boleh mandi. Itu kalau mandi, nanti boleh pergi ke seruk, boleh pergi ke jantung, saraf, baru berair kan. Sebab dah tak sedih ya. Mandi 12 malam sampai 3 pagi, tapi mandi air panas. Kita bagi selesai, kalau nak solat maghrib isyak mesti kan badan sikit. Ya. Ya. Air panas. Selamat tak boleh. Kemudian kolesterol ada sikit. Tak tinggi tapi ada. Ya. Kita buang dia punya asid urik ni. Amalkan daun ceri. Kalau pokok ceri merah ni, ambil daun ceri tu, ambil. Kemudian ambil 1 jam 3 gelas air. Rebus, jadikan 1 belah air. 1 belah air nanti 1 bagi 3. Kalau nak tidur malam tu minum 1. Bangun tidur minum setengah, 1 lagi. Asal value 1 gini, carry forward tomorrow. Untuk tomorrow nak tidur malam. Jadi ambil 14 jam untuk 2 minggu. Kalau nak rebus seminggu boleh. Ya? Sebatan jangan lari. 1 belah air tu kena bagi 3. 1 belah tu bagi 3. Nak tidur malam, bangun tidur, 1 lagi waktu esok. Kalau 3 belah air tu awak dalam seminggu, berapa? Nanti awak buat 17 air lah untuk 7 hari. Kalau untuk saya selalu buat 2 minggu, 14 hari. Ya? Kamu bila cara nak buat operate? Dia dah bagi untuk hari ni dia dah saya diam. Cuba 4-5 hari dulu lah. Mudah-mudahan ada berikut, ada perubahan. Banyak tak yang dua pesan ni lah. Ya. Kita minta abang ni cuba. Nanti waktu buang air besar tu, InsyaAllah mudah-mudahan dia bawa keluar sekali. Kolesterol dengan kolesterol. Ya, kita Allah. Saya ingatkan tak
Tadi isteri beliau jumpa saya. Saya ingat tak seteruk macam ni. Maaf kita mulakan itu. Dah banyak sekarang ni. Ini pun dah banyak berubah. Itu jalan sikit. Mesti kamu dah rasa darah tu dah sampai bawah. Tapak kaki, tapi tapak kaki yang tu mati lah. Jalan pun jalan dua boleh bang, jalan dua. Tapi tapak kaki tu lagi kaki. Ya. Ini ada sampai dia punya level apa tak boleh bangun tak? Rumah. Maling je. Sebab ini masih yang berbongkar pertigaan dia tak. Itu Yang bongkar bawah itu tidak. Jadi rawatan kedua abang berani kat situ. Tak juga. Ya. Pelan-pelan jalan ya. Ikut kaki boleh? Kaki boleh. Tak boleh. Kalau tak keluar dia dah keluar. Memang dia ada besar. Yang itu pakai yang gelar atau pakai gelar. Kalau orang punya darah kamu tu pakai yang itu. Dia tak tahan ini kan. Tahan ini darah yang mana yang pakai orang tu kan. Kadang-kadang laju. Kadang-kadang laju, kadang-kadang perlahan.